Lepas ni korang yang buat affiliate, korang kena daftar e-filing LHDN, korang kena submit nombor TIN korang kepada TikTok. Kalau tak, korang tak boleh nak withdraw korang punya commission. Apa itu nombor TIN? TIN ialah nombor pengenalan cukai, adalah nombor yang diberikan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN di Malaysia kepada individu atau entiti yang mendaftar untuk membayar cukai. TIN digunakan untuk memudahkan proses pengenalan dan pengurusan rekod cukai oleh pihak berkuasa cukai. TIN adalah penting kerana ia, satu, memudahkan proses pengisian borang pemulangan cukai, dua, menjamin keaslian transaksi yang berkaitan dengan cukai, tiga, membantu dalam pemantauan dan pengurusan kewangan peribadi ataupun syarikat. Sebelum korang nak dapatkan nombor TIN tu, korang kena ada My Digital ID dulu juga untuk korang dapatkan nombor TIN tu kat portal LHDN. Ini Abang Kodi nak sharekan kepada korang sepintas lalu macam mana kita nak tengok kita punya notification TikTok dah hantar, kita kena submit sebelum 30 Jun. Tak silap Abang Kodi untuk nombor TIN tu. Kalau kita tak submit, kita ada masalah lah untuk kita nak claim ataupun kita nak withdraw kita punya commission. Korang kena ada My Digital ID dulu untuk korang nak daftar dekat MyTag ni. Nanti korang akan dapat QR, korang scan, korang boleh masuk ke MyTag ni, korang pilih like individual dan korang masukkan nombor IC. Korang ikut je step-step yang dia minta. Kemudian korang dah dapat nombor TIN tu, yang bagi yang dah pernah buat e-filing untuk LHDN memang dah adalah nombor TIN yang sama. Korang tak kisah korang ada berapa shop, berapa affiliate account pun, janji boleh guna satu nombor TIN tu atas account korang. Alright, kalau korang dah ada e-filing, korang dah ada My Digital ID, senang saja. Korang just masukkan apa yang diminta macam nama, email dan juga nombor kad perkenalan tu. Korang hanya untuk dapatkan balik nombor TIN korang tu saja. So korang yang dah dapat nombor TIN tu, korang simpan dulu. Nanti TikTok dah update, korang submit, dah boleh run macam biasa.